Okay guys, Assalamualaikum. So dekat depan aku ni ada dua phone oren dan aku yakin korang dah pernah tengok telefon yang tengah hype sekarang ni, iaitu Honor 600 Pro, sebab design dia lebih kurang macam iPhone 17 Pro. Tapi korang tahu tak yang Honor 600 Pro ni ada adik. So ini dia Honor 600 versi yang biasa dan dia masih lagi warna oren guys. So dalam video kali ni aku nak kongsikan kepada korang review aku untuk adik dia Honor 600. Kita tengok banyak ke beza versus dengan versi Pro, dan juga kita nak tengoklah adakah berbaloi dengan specs yang ditawarkan. Okey ke tak dengan harga yang boleh kata lebih murah lah compare kepada versi Pro tu. So jom kita tengok. Let's go. Okey, pertama sekali design dia. Untuk versi 600 yang biasa ni, dia tak nampak sangat macam iPhone 17 Pro sebab dia kekurangan satu kamera berbanding versi Pro lah. Tapi masih lagi dia ada sedikit iras-iras iPhone dengan warna oren tu. Apa yang aku suka pada versi biasa ni, dia masih lagi dapatkan finishing dan juga form factor yang sama macam versi Pro. Maksudnya, versi biasa ni dia dah gunakan metal frame, rangka metal jenis matte, and overall polishing finishing dia memang nampak sangat premium dan nampak mahal lah. Dan bezel skrin hadapan dia sangat-sangat nipis dan juga saiz telefon ni yang agak compact. Kenipisan telefon ni 7.8mm saja dengan berat bawah 200 gram. Ada sekitar 190 gram, lebih ringan sikit lah daripada versi Pro tu. And overall aku boleh kata sangat selesa pegang berjam-jam sepanjang hari. Aku tak ada komplain lah, memang sedap. Dan kalau nak sentuh dari segi ciri kalis air, memang sehebat Pro, iaitu ciri kalis air IP69K. So boleh rendam dalam air panas pun okey, memang tak ada masalah lah. Okey, kalau kita nak cerita dengan lebih mendalam pasal dia punya screen, actually screen dia specs sama macam versi Pro, 6.57 inci, sebab tu compact sikit. Panel AMOLED 120Hz dengan peak brightness 8000 nits. So nak guna dalam luar rumah masih lagi sangat jelas, and overall quality panel dia memang aku boleh kata hampir level flagship jugalah, memang lawa lah. Tambah-tambah lagi bezel dia guys, paling nipis di pasaran mengalahkan semua phone flagship yang lain, iaitu 0.98mm sahaja. So memang sangat nipis, and overall boleh kata penuh lah bila kita bergaming ke tengok movie ke. Bab ni memang aku puas hati lah, tak kisahlah Pro ke tak Pro ke, memang aku puas hati. Dan tak lupa juga yang telefon ni ada dual stereo speaker, dua speaker atas bawah yang cukup jelas dan agak seimbang juga. Tapi kualiti dia aku tak boleh nak kata sehebat Magic Series lah. Honor Magic Series dia punya speaker memang lebih padu. Yang ni okey, cuma tak sepadu Magic lah. Okey, sebelum aku nak cerita pasal satu kekurangan versi yang biasa ni compare kepada versi Pro, aku nak cerita satu lagi kekuatan yang sama macam versi Pro, iaitu bateri guys. Bateri dia walaupun nipis 7.8mm, tapi dia boleh masukkan 7000 mAh capacity yang aku boleh kata memang dapat tahan satu hari penuh, satu hari lebih pun boleh dapat juga. Dan bateri yang besar ni dikombainkan sekali dengan fast charging yang sangat laju, super charge 80W. So bab bateri charging no complain. Cuma korang kena tahu yang versi bukan Pro ni dia tak support wireless charging. Tapi bab ni aku rasa tak ramai kisah kot, so not a big deal lah. So, apa kekurangan versi yang biasa ni compare kepada versi Pro ni? Actually yang utama adalah dia punya kamera lah. So kamera Honor 600 ni terdiri daripada 2 biji saja untuk bahagian belakang. Kamera utama 200MP OIS dan kamera ultrawide 12MP. Yap, dia tak ada kamera telefoto, bukan macam versi Pro. Untuk bahagian depan selfie dia masih lagi sama lah, 50MP. So senang cerita, kalau korang suka zoom jauh lebih 10 kali ganda, versi biasa ni tak sesuai untuk korang. Tapi kalau korang jenis yang tak kisahlah zoom jauh nak buat apa, bukan nak score dengan orang ke apa, just zoom 3-4 kali ganda dah mencukupi, aku rasa versi biasa ni masih lagi okey lah. Dan aku nak share kan maksimum zoom untuk Honor 600 adalah 30 kali ganda saja, manakala untuk versi Pro boleh sampai 120 kali ganda. Anyway, ini sampel gambar daripada Honor 600 versi biasa, dan aku ada comparekan sikit dengan versi Pro. So komen sikit macam mana. Macam biasa, warna gambar Honor ni memang panci-panci belaka lah. Okey, untuk video pula, aku perasan yang versi biasa ni dia boleh shoot video 4K juga, tapi hanya 30fps saja belakang dan depan. Manakala yang Pro, belakang boleh 60, depan 30. So ada kekurangan sikit walaupun dia gunakan sensor yang sama untuk kamera utama dia, so agak pelik sikit ke situ. So ini sampel video yang aku ambil lah menggunakan Honor 600.
belakang dulu, kemudian bahagian depan. Okey, ini sampel video 4K 30. Okey, kalau korang tak perasan lagi, Honor kali ni untuk number series dia tekankan banyak pasal software, especially AI. And berita baik aku boleh kata hampir semua ciri baru AI tu ada juga pada versi yang biasa, bukan saja pada versi Pro. Termasuklah ciri AI image to video 2.0 yang boleh combine banyak-banyak gambar jadi video yang fun dan sebagainya, ada juga pada Honor 600. Selain daripada tu, ada juga ciri AI photo agent, AI post suggestion, magic color dan juga ada AI button yang macam-macam korang boleh custom, tekan sekali, tekan dua kali, hold dan sebagainya. So memang penuh lah dengan ciri-ciri AI yang fun dan sangat membantu ni lah. Dan untuk software update, actually dia sama macam versi Pro, 2 tahun OS dan 3 tahun security. Bukan yang paling lama tapi cukup okey lah. Okay, finally pasal dia punya performance. Chipset Honor 600 ni adalah Snapdragon juga, tapi dia 7 Gen 4. Dan aku boleh kata sepanjang dekat tangan aku ni, performance dia mencukupi untuk daily usage aku tak ada komplain sangat, semuanya boleh kata cukup lancar. Of course taklah sehebat Pro, sebab Pro tu memang proper chipset flagship, tapi ini boleh kata chipset upper mid range yang mencukupi dan cukup sedap gunalah. So kalau korang jenis yang normal usage, bukan heavy user, korang tak akan dapat rasa sangatlah perbezaan dia. Dia punya RAM pun actually besar, 12GB dan juga storage 512GB. So buka tutup app tu memang laju dan smooth lah. So guys, itu saja pasal Honor 600 versi yang biasa ni. So berapa harga dia? Harga dia serendah 2599 untuk RAM 12GB dan storage 512GB. Ada satu variant saja. And untuk memory yang sama, kalau kita tengok pada versi Pro ni, harga dia 3299. So boleh kata beza dalam RM700. So berbaloi ke untuk jimat RM700 ni? Aku boleh kata kalau korang ambil gambar zoom jauh tu jarang-jarang tak guna sangat dan korang tak guna wireless charging, tak shoot video 4K 60, 4K 30 pun mencukupi kalau korang okey. Dan juga kalau korang bukannya heavy user yang main game setting tinggi, multitasking yang menggila sangat, aku boleh kata versi biasa ni dah mencukupi. And aku boleh kata kebanyakan feature-feature baru yang menarik yang ada pada Honor 600 Pro yang tengah hype tu ada juga pada versi yang biasa ni. So tak perlu risau lah. So itu saja, komen sikit pendapat korang pasal Honor 600 Pro ni. Okey ke tak okey ke, macam mana, korang komen sikit. Like video kalau korang suka dan subscribe YouTube channel aku kalau video ni membantu korang. Dan jumpa lagi pada video sekarang. Stay hati, stay happy. Bye bye. Macam orang nampak design.